makan opinang sepiak 2, 3 menolak cik sudah. Dua dan 3 menolak cik sudah. Ngayo salam mengenal cilikum, mengunjung tabik kami mengunjung cik sembah. Mengunjung tabik, mengunjung semua pada tuan-tuan dan perempuan. Hadiri hadirat sekalian yang ada, kami tadi juga. Kami tadi ke semua. Pada ketika ni, waktunya kali. Hang tengok aku tengok hang. Hang gelak kat aku kenyekkan. Hang kesok emai, aku besok lagi. Hang kedip mata aku, hanya misai. Ayo dah kena ni juga gemita. Tak ada pula dah siapa pakai nak ambil cek kata. Guru tua pula guru cik muda. Guru tua kami saling untuk guru. Bukannya main kami tiru meniru. Kami duk turun pula baris yang dulu. Kami duk turun ni baris yang dulu. Ada dulu, ada pula sekarang. Hilang dah raya, berita pula nak timbul. Timbul tersebut ngawang beranga. Bila habis saja titung-titung, itu sonalah lagu. Kadang-kadang orang nak tak bunyi dia seperti angin mendadak dah. Corona lama, orang pun lama juga. Lalu menggelapkan dirinya sebagai cendawana. Raden Kesumat meninggal dibenarkan tinggal di istana. Ketika malam, tiba-tiba perhatikan, seluruh istana kita terang benderang. Pelik sungguhlah Laila Sari. Tak pernah seumur hidup Mak Inah istana kita begitu terang sekali. Ini seram sejuk rasanya. Dari mana punca cahaya itu?
kalau macam tu, kita cari sama-sama ya? Baik. Kamu pergi sebelah sana, Mainah ke sana. Boleh? Aku takut. Tak apa, kena berani. Dekat. Tak jumpa Mainah. Tak jumpa. Mainah! Apa Mainah? Istana ni besar Mainah. Pemalas. Habis tu, macam mana sekarang? Hamba ada satu cadangan. Apa? Apa kata kita panggil seluruh dayan-dayan dalam istana ni untuk cari sekali dengan kita? Mainah lupa. Ya. Ada daya-daya. Kejap. Dayan-dayan semua. Cuba lihat sekeliling istana kita ni. Terang menderang bagaikan hari nak siap. Mainah dengan Laila Sari penat mencari ke sana, ke situ, tak jumpa-jumpa. Nak minta tolong dayan-dayan cari sama-sama boleh? Boleh. Kalau macam tu, kita berpecah. Kamu bertiga pergi ke Anjung Balai Satapan. Kita. Kamu pergi ke Anjung Balai Utama. Sana. Ya. Kak Yam, mari Kak Yam. Kamu pergi ke Anjung Balai sana. Dekat. Ya. Ada tak Kak Yam? Tak ada. Lampu rumah Mainah tertutup. Senyap. Mainah hati-hati. Menjengkel tiba-tiba. Mainah, jaga semput tu. Kita tutup cahaya je. Tak ada dah. Rupa-rupanya cahaya yang datangnya dari kening cendawan putih yang selang tidak. Melihat keadilan itu, Raja Shah Dewa Puri, Raja Tanjung Pura berasa kasih lalu memelihara dia ke dalam istana. Senang semua, tadi bising. Dah.